Kalau orang kafir baik, dia suka sedekah, dia banyak tolong orang, buat baik ke ibu bapa, buat rumah anak yatim. Pernah ditanya soalan itu kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala. Jawab beliau, akhir di dunia ini Allah balas kebaikan orang kafir yang suka melakukan amal soleh. Contoh bersedekah, contoh hubung silaturahim, contoh memuliakan orang tua, contoh menekasih kepada makhluk. Allah balas di dalam dunia dua cara. Yang pertama, dipanjangkan umur. Yang kedua, dimurahkan rezeki. Orang kafir tu kalau orang Islam lebih lagi. Lepas pada mati ada. Kerana orang yang mati dalam kafir, dia akan jumpa dua azab. Tak kira kafir apa jenis pun, kafir wasang, kafir etis ke, kafir ke, kitabi ke, sebut nama kafir, dua azab. Mati, dua ni akan jumpa. Satu, azab di alam barzah. Yang kedua, azab di neraka. Alam barzah tu neraka tak? Neraka dah. Neraka betul? Tak. Neraka kecil. Nampak? Dia api dah, tepat kan kena seksa dah. Tapi tidak sehebat neraka akhirat.